الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang kita hormati Tuan Pengurusi, Yang Berbahagia, Tuan Imam, Tuan Milan, seluruh IDK, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesihatan, kekuatan, kesabaran, umur yang masih ada, dapat sama-sama meneruskan kajian kuliah Maghrib sifat 20, suatu pengenalan asas. Allah berkati pertemuan kita dan pun nak menuju ke pertengahan Safar, bulan yang kedua dalam kalender Hijrah. Moga 1448 lebih baik daripada tahun yang 1447, insya-Allah. Kita sambung muka surat 55. Betul. Ya? 60. Atas sikit. Ya. 61. Bab yang ketiga. Pelajaran yang pertama. Dia ada beberapa siri pelajaran. Ini yang pertama. Dalam bab ketiga ini mengenai sifat 20. 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 20 sifat mustahil yang berlawanan, dan yang wajib tadi ialah mustahil atasnya. Itu 40. 20 yang wajib dan bil-aks, disebut dalam bahasa Arab bil-aksi, iaitu sebaliknya pula sifat 20 yang mustahil. Ya. Apakah 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 20 sifat mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf, iaitu kita wajib mengetahui. Satu kewajipan kepada kita, tanggungjawab kita untuk kita mengetahui. Ada itu mana yang istilah mengetahui itu, memahami itu, yaitu sekadarnya. Jadi kita punya keadaan maqam kita ni sekadarnya saja, asas apa sifatnya. Dia ada hakikatnya. Hakikat itu yang kalau ada yang belajar dalam terjemahan, ada yang belajar hakikat yang secara mendalam itu, secara detail itu. Ada seorang yang belajar di antara kita ni lepas itu maksudnya sunat, kita sebut sunat apa? Kifayah, fardu kifayah. Jadi tadi fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada seorang yang mengaji tentang sifat 20 ini, dalam kita ini, dan secara detail, secara mendalam, maka jatuh dalam kewajiban itu pada yang lain. Soal itu. Tapi memaham saya asas itu seluruhnya. Dalam mana kita umat Islam ini wajib kita mempelajarinya, mengetahuinya.
apa dia sifat yang lukuh, apa sifat yang mustahil, apa sifat yang halus. Ya, ketika membicarakan sifat wajib bagi Allah, ulama tauhid akan membicarakan juga sifat mustahil atasnya. Maka dia mesti juga menyebutkan sebenarnya kita hanya menyebut dia ulama tauhid ini dia akan menyebut secara sudah lalu lah tentang yang mustahil, tapi ditekankan semua-semua yang wajib tu, yang mesti kita ketahui. Ia adalah manhaj yang digunakan juga di dalam Al-Quran dan hadis. Mana dalam Quran, ya, kalau kita lihat nama Allah 99 dengan Allah tu 100, sebenarnya nama Allah tu ada beribu nama-nama dia. Termasuk dalam sifat Allah ni, dia bukan 20 ni. Mana ada disebut dalam Quran dan hadis, ada banyak lagi sifat-sifat Allah tu, tapi yang wajib kita mengetahui sekarang 20. Ada dalam Quran, ada dalam hadis pun ada yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan fahaman yang lebih tahqiq, pengetahuan yang benar, yang mendalam, yang secara detail tadi, maka ada satu kaedah yang menyebutkan al-asya'u la tatab al-asya'u la tattadi'u al-asya'u la tattadihu illa bi abdadiha. Sesuatu perkara tidak akan jelas melainkan dengan menyebutkan lawan-lawannya. Langit, bumi, gunung, ganang, bukit, bukau, kan? Dia mesti dia lawannya. Dia dua dia. Sampai karat pun dua dia. Yang akhirnya syurga neraka. Dia dua. Dia tak ada tiga. Dia dua dia. Baik, jahat, baik, jangan baik, mana kan jahat, dua dia. Ya, jawapan kepada persoalan tadi, mana yang wajib, yang perlu kita mengetahui tentang sifat 20 ini, maka yang pertama daripada 20 ini ialah wujud. Dulu kita baca dengan soal rendah, soal menengah tu, wujud. Maka apa mana wujud? Ada. Apa tak ada? Adanya alam. Sekadar tu lah kan. Itulah asas dia. Itu asas lah. Tapi secara detail lagi, tu saya mendalam lagi. Maksudnya asas dia tu lah. Apa sifat Allah yang pertama? Wujud. Apa pada wujud? Ada. Apa tak ada? Adanya alam. Itu ya. Cukup. Asas tu. Itu wajib. Jadi bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala tu? Di mana wujudnya Allah Subhanahu, bagaimana wujudnya? Inilah kita akan dia akan sentuh lah nanti mana wujud itu, wujudnya Allah itu dia tidak ada permulaan, tak ada akhir. Itu dah jauh lagi. Ya. Wujud makna dia ada. Maka lawannya tiada. Mustahil. Mustahil buat yang wajib tadi, Allah itu ada. Mustahil bagi Allah itu tiada. Itu mustahil. Yang kedua, qidam. Qidam. Dia baca dengan kidam. Kidam. Sedia ada. Dia wujud dia tadi, dan dia yang kedua pula, dia sedia ada. Makna sedia ada tu tidak ada permulaan yang tersebut dan tidak ada akhirnya bagi Allah tu. Dia tak ada permulaan. Wujudnya Allah tu tak ada permulaan. Makhluk dia ada permulaan. Kesimpulannya, Allah menjadikan sesuatu itu ada permulaan dia dan ada akhirnya. Tapi wujud Allah tu tiada permulaan, tak ada akhirnya. Dia tidak semula jadi ada. Maka dia wujud Allah tu dia semula jadi. Sedia ada. Itu wajib bagi Allah. Allah itu ada, sedia ada. Tidak ada permulaan pada wujudan Allah. Tak ada tarikh dia bila dilahirkan, bila dia tak ada. Macam umat Kristian kan, Nabi Isa tu jadi Tuhan dia. Tuhan itu dilahirkan apa siang malam. Allah bukan begitu. Kudus itu yang mustahil.
Dan memang mustahil bagi Allah tu, dia ada permulaan. Dan setiap ada permulaan tu dia baru. Maka mustahil bagi Allah tu baru. Allah tu qidam, wajib. Mustahil dia baru. Bila diciptakan Allah tu pada 5,000 tahun lepas. Dia tak ada. Itu yang ada permulaan, ada tak, itu yang baru. Allah dia tak ada. Yang ketiga, sifat wajib bagi Allah ialah baqa. Baqa. Yang ni kena baca betul-betul. Kita baca tak baca kan dia makna dia lari. Bahasa Arab ni dia bahaya. Baqa, qa, qaf, qa. Cuma dengan hamzah, alif tu baqa. Baqa. Kalau bakar, misalnya dalam huruf lain kan, bakar. Kalau kita dalam bahasa Melayu dia dibakar, B-A-K-A-K, bakar. Jadi ini si bahasa Arab, bakar. Arab ni dia bahaya. Kalau salah sebut bunyi dia tu, makhraj dia dah lagi mana orang. Bahasa Arab ni dia mengubah baris, dah mengubah mana. Huruf yang sama, bara. Kalau kita baca bar, daratan, bar. Kalau baca bir, kebajikan. Huruf yang sama. Kita baca bur, depan, gandum. Kan jauh lagi kan. Itu bahaya masalah. Bakok. Ya itu, Allah itu kekal. Kekal itu tak ada akhirnya. Wujud dia tak ada permulaan, dia kekal sampai bila-bila. Mana tak ada akhirnya. Wujudnya Allah tadi. Itu berada bakok. Kekal. Dia tidak ada akhirnya. Allah itu dia akan hilang. Dia akan tak ada. Sampai masa dia, Allah itu tak ada tak. Sampai bila-bila. Kita ni ada permulaan dan ada akhirnya. Allah. Maka bakok itu lawan dia yang mustahil ialah al-adam. Al-adam. Al-adam itu al-adam. Adam itu mana dia? Tiada. Mustahil bagi Allah itu tiada. Bakok lawannya Adam. Mustahil bagi Allah itu binasa. Mustahil bagi Allah itu tiada. Mustahil bagi Allah itu binasa. Sampai masa dia hancur. Dia berkecai. Jadi debu. Mustahil. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu dia berbeza. Berbeza Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan makhluk. Tak ada sedikit pun persamaan dia dengan makhluk. Tak ada. Walaupun sedikit sebesar darah, tak ada. Dia tak sama walaupun sedikit dengan makhluk. Tak ada persamaan walaupun sedikit dengan makhluk. Maksudnya makhluk itu selain daripada Allah lah. Makhluk itu yang diciptakan oleh Allah. Tak ada. Berbeza Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluk walaupun sedikit. Maka mustahil pula bagi Allah tu mumasalatuhu lil hawadis, sama dengan makhluk. Yang wajib diri kita faham, Allah tak sama dengan makhluk. Maka mustahil bagi Allah itu dia sama dengan makhluk, mustahil. Yang kelima, qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi, Allah Subhanahu Wa Taala dia berdiri dengan sendirinya. Maksud itu, Allah tidak perlu bantuan pertolongan. Allah tidak perlu alat. Kita berdiri dengan kaki. Kita melihat dengan mata, perlu alat. Kita berjalan, mungkin kita pakai motor, kita pakai kereta. Allah tak perlu. Itu mana? Dia berdiri sendiri. Kita ada orang yang melatih kita berjalan. Kita dan sebelum berjalan kita merangkak dulu, kemudian barulah dia baru berjalan, kemudian barulah boleh berlari. Kita tak tahu apa, tak boleh nak bercakap apa, tak tahu. Kita tu je. Akhirnya sama ada disebut ibu ataupun abah dulu. Tengok anak kita.
Dia pandai panggil siapa tu? Panggil abah. Seronok abah dia. Kalau ibu, anak panggil ibu. Oh, macam seronok ibu kan. Allah, dia tak, dia tidak, dia tak perlu kepada permulaan dia. Ada permulaan dia bercakap, ada permulaan dia dan berapa tak. Makhluk dia ada kecil, dia besar. Ada perubahan begitu. Dia kecil, dia besar. Pendek, jadi panjang. Ada rendah, jadi tinggi. Allah tak. Begitulah. Begitu. Nah, dia tak ada perubahan gitu. Ya, maka itu qiyamuhu binafsi, Allah itu berdiri sendiri. Maksud dalam ini tak perlu bantuan, pertolongan, tak perlu alat dan sebagainya. Maka mustahil bagi Allah berhajat kepada pencipta. Tak ada, itu mustahil. Dia tidak akan terjadi begitu. Tak boleh diterima pada akal bahawa Allah itu dia berhajat kepada yang menciptakan dia. Kalau dia tak ada kan, waktu dia tak ada yang menjadikan, dia tak ada. Dia sendiri ya. Kita ada, kita memerlukan berhajat. Kalau kita nak buat meja, kita cari kayu, kita cari paku, Allah tahu. Dia pandai sendiri dia. Dia bijaksana dengan sendirinya. Dia berkuasa dengan sendirinya. Dia maha kaya dengan sendirinya. Dia tidak memerlukan lain. Mustahil Allah tidak ada. Mustahil kewujudan Allah ada permulaan seperti kewujudan makhluk. Mustahil Allah binasa. Tidak ada. Berubah-ubah. Bercerai-cerai seperti keadaan manusia yang menerima perubahan daripada muda kepada tua yang tersebut tadi, kecil kepada besar, rendah kepada tinggi, hidup kepada mati dan sebagainya. Masih baru. Ya. Berbahasan tentang pada huraian sifat mukhalafatul lil hawadis akan ada di bab yang akan datang. Mustahil Allah memerlukan tempat, ruang dan sebagainya. Allah tidak memerlukan ruang, Allah tidak memerlukan tempat seperti kita. Kita memerlukan ruang, memerlukan tempat, memerlukan masa dan sebagainya. Allah tidak memerlukan itu untuk berdiri atasnya. Kalau kita nak berdiri, mesti ada lantai. Boleh kau? Tak ada lantai, kita berdiri sendiri. Itu hantu bang. Itu sebab orang kalau nak tengok hantu, tak tahulah ada pula. Orang boleh tengok hantu. Nak tengok hantu, kena tunduk tengok dia pula belakang. Kalau kaki terangkit, hantu tu. Jadi kalau kaki tu tak, hantu manusia. Hantu dia tak perlu. Masa-masa dia tak perlu. Hantu di mana dia separuh iblis, separuh manusia. Hantu. Yang kita tak faham tak? Yang mana dia jadi pontianak, ada jadi polong, macam-macam kan. Itu tinggi lah, itu layu. Kita ni banyak. Itu susu pun tau. Saya tak pernah dengar susu. Ada pula itu susu pun. Itu susu Allah. Banyak tu. Saya akan kawan saya, anak murid. Masa mengajar di dulu Cina masuk Islam dan perempuan. Ustaz nak tanya lah. Dulu saya sebelum masuk Islam hantu ke satu lah. Tapi bila masuk Islam banyak pun hantu tu. Macam-macam jenis hantu kan. Nah, untuk seberengkasnya yang kita namakan hantu kan, hantu air, hantu kopek, itu dia separuh iblis, separuh manusia. Kenapa? Sebab masa hidup dia bahaya. Hati-hati jaga-jaga. Dia belur, dia berkawan, dia jadikan qarin. Qarin itu mana? Iaitu pendamping. Itu disebut dalam Quran, wa may yakun syaitanu lahu qarinan fasa'a qarinan. Siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai pendamping, maka ingat itu adalah sejahat-jahat pendamping. Sebab kita mati pun dia akan tunggang kita. Itu namanya tunggang. Tunggang kita. Tunggang dia macam tu, tunggang dia untuk suruh dia jadi orang. Dan kita mati dia tu. Sebab itu termasuk dalam syirik.
Dan syirik ni Allah tak angkat ruh tu naik. Allah tak simpan ruh tu, Allah tak ambil dia. Maka ruh tu berketayangan di udara ya. Maka iblis tadi gunakan ruh kita tadi yang tak terangkat tadi digunakan. Dia menyamak lah, macam-macam dia menyamak. Iblis ni dia tak ada kekuatan, tak ada kuasa. Tapi dia gunakan ruh manusia tadi kerana dia jadi kuat. Bila kena rasuk pun jadi kuat dia orang. Bosi semua dia boleh patah. Kena rasuk kan. Yang kuat tu ruh manusia tadi lah. Iblis tak ada kekuatan. Nah, itu cerita halulah. Ya. Mustahil bagi Allah memerlukan tempat ruang berdiri atas sesuatu mustahil. Kita perlu tempat lantai, perlu kursi ke untuk berdiri dan sebagainya. Yang keenam, sifat wajib bagi Allah wahdaniyah. Wahdaniyah itu mana dia? Qul huwallahu ahad. Itu yang nama tadi asas. Kita mengetahui sifat Allah itu. Sifat Allah yang keenam wahdaniyah. Apa dalil dia? Qul huwallahu ahad. Dah cukup. Itu asas, nama dia asas. Ada dalil dia. Apa dalil dia? Qul huwallahu ahad. Dah cukup lah. Itu sebagai asas. Yang itu wajib. Tapi yang fardu kifayah tadi cukup ada seorang yang mempelajari secara mendalam, secara detail, secara halus dan sebagainya. Wadaniyah. Allah tu esa. Esa tu mana satu. Tapi ada juga kalau nak kritik tu ada yang kritik. Bila kita sebut satu tu satu bilangan Ustaz. Mana boleh Allah tu satu. Satu kan bilangan 1, 2, 3, 4. Satu tu berbilang lah. Ada dia nak duduk pandai lah. Tapi bodoh. Sama orang kan. Jadi itu wahdaniyah tu asal satu, tidak banyak, tidak berbilang. Maka mustahil bagi Allah tu ta'addud, banyak berbilang. Allah tu dua, Allah tu tiga, Allah ada kawan dia, Allah ada penolong dia. Mustahil. Yang ketujuh, qudrah. Allah itu berkuasa. Berkuasa Allah. Maka mustahil bagi Allah tu lemah. Iaitu bersama dia ajizun, lemah. Saya bagi Allah tu lemah. Benar? Lemah tu dia ada satu masa dia tak boleh nak buat apa. Tak. Allah yaf'alu ma yurid. Allah dia bukan buat apa yang dia kehendak. Apa yang nak dia buat dia. Malahan kun fayakun. Bila Allah jadikan itu, buat itu, jadilah. Itu maksudnya Allah itu dia berkuasa. Berkuasa. Dalam lebih jauh, kuasa itu milik Allah. Kuasa yang ada kepada kita, Allah bagi sikit je. Kita boleh melihat sikit je. Sekarang depan mata kita dah. Tak melihat kanan kita, tak boleh. Terpaksa paling. Baru nampak. Nampak tak? Kalau tengok tu tak nampak tak? Dia paling kan? Nampak tak? Dia Allah bagi sikit je penglihatan. Semua sikit. Nak tengok atas atau naik lah begitu kan? Sikit Allah tak. Penglihatan dia. Kalau kita baca yang akan datang, Allah tu dia melihat penglihatan dia seekor semut yang berjalan untuk tengah malam gelap gelita, hujan lebat. Bayangkanlah, bila gelap gelita kita tak nampak apa, hujan lebat tak dengar apa. Allah dengar semut yang berjalan tengah malam gelap gelita, hujan lebat tu. Dia dengar semut tu bunyi. Itu mana dia? Kudrahnya Allah, berkuasanya Allah. Allah melihat pun sama. Penglihatan Allah pula, dia tak ada batasan, tak ada dinding, tak ada hijab, tak ada had penglihatan Allah. Allah boleh lihat dalam hati kita pun dia boleh lihat. Dia boleh dengar apa yang ada terlintas nanti, Allah boleh lihat, Allah dengar. Kita boleh. Janganlah kita cakap, aku tahu apa dalam hati kau. Jangan tu bahaya tu. Mesti buat syirik. Kerana kita tak perasan. Kan? Aku tahu apa dalam hati kau. Itu bahaya.
Jangan kita cakap lagi begitu. Kita tinggalkan kata-kata yang begitulah. Kerana kita tak masal, kita boleh bawa pada syirik. Mana yang mengetahui apa yang dalam hati, gerak hati itu hanya Allah. Allah. Kita tak boleh. Ataupun kita sebut, aku ni dulu makan garam daripada kau. Oh, dengan tak boleh tu. Itu tak boleh. Bukan kita tak pasal. Yang dia boleh bawa kita rasa. Dengan sebutan itu memperlihatkan kita angkuh, sombong. Dengan anak pun tak boleh kan? Tak boleh dengan anak. Kalau pun anak, tak boleh. Macam mana tinggilah ilmu kau, tak boleh nak bandingkan dengan ilmu aku dah. Kalau kau nak tak boleh kan? Macam mana lah kau ada PhD kau tak sama dengan apa yang ilmu yang aku ada. Walaupun dengan anak. Itu boleh bersyirik, boleh angkuh, sombong dia. Dia kena latih. Benda semua orang latih. Tak, kita ingat benda tu biasa-biasa lah. Itu boleh menyelewengkan akidah, iman dan sebagainya. Maka dah disebut tadi, yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu berkuasa. Semua yang ada pada kita ni sebenarnya adalah milik Allah. Semua milik Allah. Tak ada apa yang kita beri. Malah Allah bagi kita semua tu sikit je. Yang tan sikit je. Apa mana sikit je. Sekejap, sementara. Sampai lepas tu dah, mata kita digabung, mata kita tak boleh nampak dah. Sebab sikit. Itu pendengaran. Sama lah, gigi Allah pun sebentar lah, sekejap ya. Dia boleh, dulu kan saya kalau setakat tebu kan kerap. Tapi bila masa budak tu, tebu kan gigit itu lah, tebu tu. Lepas tu dah dewasa, umur 16 ke 18 tahun, tebu tu kan tak payah pula saya gigit-gigit dah. Saya beli pawah ni, macam mesin kan, keluar air bang, tak payah tapi kuat Ustaz, boleh tahan lah. Itu dah macam muda-muda tu kan. Ada lah punya penglihatan memang. Tapi akhirnya masuk umur 20 tahun, saya penglihatan kabur. Umur 20 tahun, kabur penglihatan. Kena pakai spek, tebal kan, 2020. Jalan ni tak nampak kan, tak luar. Jabang kan, ada janggut tak nampak, kita pakai spek, sekarang nampak kan. Jadi berubah pula. Masa umur 20 tak nampak kan. Sampai umur 50 nampak pula balik. Apa yang saya pakai? Pandang kan? Cukup tengok bono hijau. InsyaAllah. Orang mata hijau. Dan samping makanlah. Makan carrot banyak, makan sayur banyak. Itu kesihatan mata. Saya memang hari-hari berkebun kan. Pagi-pagi lepas subuh dah tengok bono hijau. Cukup tengok bono hijau. Sebab saya tengok kan bono hijau. Daun-daun tu semua hijau. Mana ada daun hitam? Ada tak daun hitam? Ada kan daun semua hijau. Maka tu paling tidak pun jalan ke kumpul-kumpul tengok yang hijau. Dia kan. Tapi kalau tahu mana sampai 7 hati itu Allah Allah agak. Jika sekadar 2 hati 50. Saya belakan spek tu. Saya tak boleh jalan, tak boleh bawa kereta. Tapi satu masa saya boleh tengok. Akhirnya cek 100 je. 100 itu pun silau ya, bukan rambut. Akhirnya tak payah pakai spek lah. Sebab bila buat spek tu selalu tinggal. Dulu spek tu bila nak berjalan tak nampak ambil spek. Tapi bila dah boleh lihat walaupun sedikit kabur, dia jalan selalu tinggal spek. Dah beli air lah, tinggal ambil air, tak payah lah. Buang-buang duit kan. Alhamdulillah ada itu. Ada masa keadaan Allah tarik, tapi Allah bagi balik. Ada. Ini contohnya itulah penglihatan. Tapi bukan dia datang dengan sendiri tak. Adalah kita punya usaha penyebab yang mata tu lebih elok balik. Tapi kena banyak makan tinggi dan kita usaha ni. Jadi basuh muda-muda. Kita makan banyak, minum carrot, makan gitu ya. Dan suka lah tengok benda-benda yang hijau. Kita ni bila dah sakit baru nak cari ubat.
dua longsor. Bila dah bersalin, dah operate, belah, baru nak cari gangguan. Tolonglah anak sen, baru Caesar, pembedahan salin. Boleh tak tolong carikan gangguan? Masa busuk tu, geli juga tu, geli. Tak boleh makan lah gangguan kan. Dia jenis spesies gangguan ni dia ada 3 jenis, 4 jenis. Tapi yang paling baik, spesies dia tu, dia ada bujuk, ada gangguan, ada gangguan apa semua tu. Ada 4-5 jenis. Yang terbaik, bujuk. Mana nak cari bujuk dia kan bang? Tahu tak bujuk macam bujuk? Yang bujuk dia panjang, tu sebenarnya yang terbaik. Saya dulu suka tu, bujuk tu. Makan, bila kita makan, maknanya kita ada daya tahan dalam badan kita. Bila kita luka, cepat sembuh. Sebab kita makan kawan tadi. Ini dah luka, dah buat bulan cakap kawan. Dah mahal pula. Dah RM40 sekilo kan. Jom makan. Balik kampung tu suruh nak buat. Ini tak telah carikan. Nanti nak buat sup lah kawan. Makan. Itu maksudnya tadi, kita kena bersedia dengan kita mengambil benda-benda yang boleh menyihatkan badan kita dan adanya kekuatan pada diri kita dalam apa saja menghadapi masalah. Ya. Itulah tadi qudrah. Allah tu berkuasa. Dalam yang seterusnya pula Maha berkuasa. Maha tinggi kekuasaannya. Dan mustahil bagi Allah tu lemah. Kadang-kadang kita tak perasan, betul Allah ni kuat. Kalau Allah ni kuat, Tuhan dah sekarang, aku ni lemah ni. Aku ni kena gaul. Bagilah aku kekuatan ni. Jangan. Tak boleh. Betul Allah ni maha dengar. 40 tahun dah aku mendah tangan berdoa ni. Tak dapat-dapat. Dia Allah itu, kita dah ragu-ragu syak wasangka kepada Allah. Contohlah. Al-Faqir menterjemahkan, pengarang ini menterjemahkan sifat qudrah ini dengan berkuasa, kuasa, bukan dia terjemahkan berkuasa. Dia ada dalam satu terjemahan dia terjemahkan dengan berkuasa. Kenapa? Kerana berkuasa itu dirasakan lebih tepat terjemahannya. Ada yang ulama dia menterjemahkan yang tentang kuasa itu berkuasa. Mana berkuasa itu dia lebih tinggi makamnya daripada berkuasa. Itu bagi dia lah. Begitu juga kepada semua sifat ma'ani. Nanti akan jumpa balik sifat ma'ani dan dah berjumpa dulu ma'ani, ma'nawi dan sebagainya. Ya. Seterusnya sifat yang ke-8, iradah. Berkehendak. Allah itu berkehendak. Dia berkehendak. Dia nak Inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah dia nak buat sesuatu tu. Dia nak buat sesuatu buat Allah nak. Allah berkehendak. Berkehendak tu berkehendakkan menciptakan manusia walaupun ada bantahan daripada malaikat, daripada jin. Apalagi yang namanya Azazil. Yang Azazil itu banyak cerita kan. Azazil ni sampai dia diturunkan oleh Allah dan diberi nama Iblis. Itu sejarah Azazil ni kita tengok. Sekarang ni boleh Google ya. Sejarah Azazil. Azazil ni dia satu kumpulan daripada jin juga. Dia 40,000 tahun beribadat kepada Allah. Hebat amat, tak ada tandingan. Sehingga kan Allah muliakan dia. Allah izinkan duduk dalam syurga. Tapi bila dah duduk dalam syurga tu dia dah rasa lah. Tak ada lah. Kita lah orang makhluk yang terbaik. Yang beribadat sungguh-sungguh kepada Allah. Dia tak merasa itu. Hanya cerita Azim. Dia jadi sombong aku tadi. Saya dia tak nak tunduk kepada Adam. Akhirnya Allah ubah nama dia Iblis. Maka Iblis tu dia bukan jenama yang baru. Tak, dia asalnya daripada Azazil. Tapi Allah ubah nama Azazil itu beriblis. Iblis kepada yang putus asa. Itu Iblis. Yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dia berkehendak. Allah tu dia nak ciptakan. Maka dikun kami aku.
Dia nak cerita kat manusia, walaupun ada makhluk yang bantah. Tetap mereka juga pada mereka awal dia seolah dia membantah. Allah nak ciptakan manusia ni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dia bantah. Ada cerita panjang kan. Tapi Allah nak dia betul sebut tadi dalam Quran tu innallah yafalu ma yurid. Allah tu buat ikut suka dia, bukan ikut suka malaikat, bukan ikut suka jin, bukan ikut suka kehendak kita tak. Allah buat ikut suka dia. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Palestin ni, memang kita rasa kenapa kan? Memang Allah tak berikan kekuatan, kemenangan, kejayaan, tak selamatkan, tak hancurkan Yahudi. Kenapa? Allah nak begitu. Dia buatlah. Kalau ikut suka kita suka supaya Israel itu akan hancur. Palestin itu akan merdeka, selamat. Kita nak begitu tak? Allah tak nak begitu. Allah nak apa yang berlaku sekarang itu berlaku. Sampai bila? Allah malam. Kita kena yakin dia ada permulaan. Dia bukan membunuh pada 10 Oktober, tapi itu Allah dah tentukan permulaannya. Tapi dia akan berakhir bila Allah saja mengetahui. Tapi kita kena usaha untuk mengakhirkannya. Dia pula kita tak boleh, tak buat. Allah yang mengetahui. Tak payahlah kita doa nazilah kau tak payah. Itu salah. Dan kita kena usaha. Iradah berkehendak. Dan dia lebih jauh sikit. Allah nak manusia diciptakan ni menyembah dia, tunduk patuh, nyari diri kepada dia, taat kepada hukum mahkam dia. Jadi hamba Allah yang ayat kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah. Dan jadi orang bertakwa ada cara, ada jalan. Wabtagu ilahil wasilah, carilah jalan untuk kita jadi orang yang bertakwa. Maka antara jalan untuk kita jadi orang yang bertakwa ni, berada kita di sini. Berada kita di sini, inilah jalan yang terbaik untuk menjadi orang yang bertakwa. Dalam peningkatan ilmu dan amalan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Maka jangan kita anggap kita duduk dalam majlis ilmu ni saja. Dan nak buang masa kan? Tak. Duduklah. Ini adalah pilihan Allah. Allah nak kita berada di sini. Sangat besar. Istimewa ganjaran bagi orang yang menuntut ataupun duduk dalam majlis ilmu ni. Banyak ada kita baca ayat hadis kan. Malam ni kita nak sebut. Satu hadis sahih Nabi mengatakan, siapa yang duduk dalam majlis ilmu ni, maka ganjaran dari sisi Allah seperti dia dah solat 1000 rakaat. Duduk ya. Siapa yang menghadiri duduk dalam majlis ilmu ni, seolah kita solat 1000 rakaat. Duduk sekali, 10 kali, 1 kali. Agak-agak sebulan berapa rakaat kita solat sunat? Adalah 20 rakaat, 20 rakaat sebulan. Ni duduk sekali ya, 1000 rakaat. Masya Allah. Itu istimewa. Sebab inilah wabtagu ilaihi wasilah, antara satu jalan untuk kita mendekatkan diri bertakwa kepada Allah. Yang kedua, keistimewaannya duduk dalam majlis ilmu ni seolah dia telah menziarahi 1000 orang sakit. 1000 orang sakit duduk ni kan? Sama dengan ganjarannya kita menziarah 1000 orang sakit. Bulan ni beberapa kali kita ziarah orang sakit. Seorang mata ada ustaz. Ni duduk dalam majlis ilmu ni seolah kita dah menziarahi 1000 orang. Yang ketiga, siapa yang duduk dalam majlis ilmu ni seolah-olah dia mengiringi 1000 jenazah. Berapa kali bulan ni kita mengiringi jenazah? Dan kek pun tak ada kan? Ada jenazah depan kita ni. Kita solat depan jenazah. Tak ada lah kita berusaha angkat jenazah. Sebab termasuk dalam golongan orang yang mengiringi jenazah. Sangat besar keistimewaan orang mengiringi jenazah ni. Maka itu Nabi sebut duduk dalam majlis ilmu ni seolah kita mengiringi 1000 jenazah. Panjang kita. Ni nak memperlihatkan tadi, nak menyebutkan bahawa Allah nak kita jadi orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang memahami, orang yang tunduk patuh menyembah Allah, beribadat kepada Allah, beribadat itu dengan sempurna, nak sempurna ada jalannya. Inilah antara jalannya. Iradah Allah nak begitu.
Dia nak dia sebut innallaha yaf'alu ma yurid, maka yang bil aksi dia ialah yang mustahil sambung bulan depan insyaallah. Karena itu saya mohon maaf kelemahan kekurangan kesilapan. Hari ini ada lagi ada bau kan, itu blackton dia bang, besar RM20 kan sekilo. Sampai banyak membeli sambil menerima rezeki ya. InsyaAllah. Aduh ya Ustaz, tak putus bang, dia tak putus. Ada, dia makin ujung-ujung sikit, tak ada. Bulan 8, 9 lagi banyak ni. Alhamdulillah rezeki Allah. Jadi sekadar itu saya mohon maaf kelemahan kurang salat, kita tutup dengan selawat ini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.